Baik gerakan dari sebelah kanan. Sadir Ramdhani berjaya lepas kawalan Afif. Satu hantaran terbuka, tetapi bola mengenai pemain pertahanan UiTM sebelum jatuh tepat ke dalam dakapan Dominic Pisak. Teruskan oleh Amran Peter, dapat menyambung hantaran tersebut. Altolinus mendapatkan cubaan awal tandukan oleh Sam Johnson, tetapi Dominic Adinda, satu hantaran silang, mahu mendapatkan Amran Peter di situ. Amran semula ke belakang kepada Altolinus. Altolinus bagaimana? Satu tandukan kepada Amri. Satu sentuhan penting daripada untuk Sam Johnson meletakkan Sabah 1-0 di hadapan pada minit 28. Hasil tandukan Amri Yahya, bola muntah, mudah saja dikuis masuk oleh Sam Johnson. Satu serangan yang kini dipimpin oleh Amri. Satu hantaran baik kepada Amran Peter. Bagaimana sekarang ini Amran? Madinda, bola untuk Sam Johnson. Sam memberikan kepada Sadir Ramdhani. Dan itu dia gol kedua Sadir Ramdhani pada minit yang ke-41. Semakin kukuh Sabah menggandakan kedudukan di likas malam ini. Gol ketiga peribadi buat Sadil. Tertewas nampaknya Dominic buat kali kedua. Tapi bola tersebut hadir tepat dan peluang untuk Patesu. Gol ketiga untuk meletakkan Sabah. Satu gerakan menarik berjaya disudahkan oleh Patesu pada minit 49. Dalam situasi yang tidak diduga, pemain pertahanan ini naik ke atas untuk mengukuhkan jengkaman Sabah malam ini. Adakah satu hantaran silang mahu luarkan di situ? Tetapi satu usaha yang baik sebenarnya oleh Afif. Mahu menguji Robson dengan satu cubaan jauh yang di sebelah kiri. Berikan ruang kepada Amri sekarang ini. Amri satu cubaan terus. Oh, sedikit saja melewati palang gol. Sudah lama kita mahu saksikan Amri melakukan cubaan-cubaan deras. Afif Ashraf, satu cubaan di sebelah kanan, berjaya melepasi benteng. Tetapi Robson merebahkan badannya untuk nampan bola keluar untuk memberikan sepakan penjuru untuk UiTM. Di minit 75 ini, sekali lagi Robson bertindak cemerlang, peluang untuk UiTM. Robson terpaksa menggunakan kakinya menyelamatkan keadaan. Cemerlang nampaknya, dua kali berturut-turut Robson menyelamatkan percubaan dari UiTM. Awisa membuatkan larian di situ. Sekarang ini Maxis Musa mara dalam kotak penalti. Azizan Nordin membuka ruang pada Sadir. Sadir menguis ke belakang untuk Bobby. Jaringan keempat untuk Sabah. Satu placing yang baik di sebelah kiri gawang UiTM untuk memberikan Sabah gol keempat malam ini melalui Bobby Gonzalez. Masih diteruskan, patahkan oleh Risto, dan itu dia tamat permainan pada malam ini. Sabah FC meraihkan kemenangan yang cukup bergaya di Stadium Likas. Hadiah yang cukup bermakna kepada peminat-peminat Sabah yang hadir pada malam ini, dengan jaringan yang disumbangkan oleh Sam Johnson, Sadir Ramdhani, Pak Tesu. Selain Bobby Gonzalez yang masuk selaku penggantian, juga melengkapkan angka jaringan 4 gol malam ini untuk Sabah.